Kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu kisah bencana terbesar dalam sejarah manusia. Tetapi apa yang menarik, banyak bahagian dalam kisah ini selari dengan penemuan moden, termasuk banjir purba, teknologi pembinaan kapal dan rekod sejarah bangsa-bangsa awal. Mari kita teroka bagaimana wahyu dan sains saling melengkapi. Nabi Nuh membina kapal bukan atas kepandaian manusia semata-mata, tapi melalui wahyu. Al-Quran menyebut, dan buatlah bahtera itu dengan pemeliharaan dan petunjuk kami. Ini menunjukkan setiap ukuran, bentuk dan struktur kapal dibimbing secara langsung oleh Allah SWT. Walaupun masyarakat pada zaman itu belum pernah melihat banjir besar, Nabi Nuh tetap membina kapal dengan penuh taat. Al-Quran menyebut dua komponen utama bahtera Nabi Nuh: alwah, papan kayu berkualiti, dusur, paku, pasak yang diperkukuh. Struktur kapal jenis ini terkenal dengan kelebihan untuk melawan ombak besar dan lebih stabil untuk jarak jauh dan menampung berat beban di manusia dan haiwan. Ini menunjukkan teknologi bahtera Nabi Nuh sangat maju. Riwayat menyebut bahtera itu sangat besar sehingga mempunyai 3 tingkat. Yang menariknya, pembahagian tingkat mengurangkan bau dan pencemaran, memisahkan haiwan pemangsa daripada yang lemah. Tingkat atas untuk pengudaraan dan cahaya. Walaupun hidup ribuan tahun dahulu, reka bentuk ini muncul jauh sebelum manusia moden menciptanya. Sains moden tidak menafikan bahawa satu banjir besar purba benar-benar berlaku. Bukti dari pelbagai bidang menunjukkan perkara yang sama. Geologi, lapisan lumpur tebal di Mesopotamia. Arkeologi, rekod banjir dalam tulisan Sumeria dan Babylon. Biologi, laut fosil marine ditemui di kawasan gunung. Antropologi, 200 lebih budaya dunia mempunyai cerita flood myth. Ini sangat menakjubkan kerana budaya-budaya ini tidak pernah saling berhubung. Al-Quran pula menyebut banjir menenggelamkan kaum Nabi Nuh, bukan seluruh dunia. Al-Quran menyatakan kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Lokasi ini berada di kawasan Turki, Iraq. Beberapa ekspedisi mendakwa menemui struktur menyerupai rangka kapal purba. Walaupun belum disahkan 100%, penemuan ini selari dengan kawasan yang disebut dalam Al-Quran, bukan di Armenia seperti dakwaan Barat. Nabi Nuh mengumpulkan haiwan berpasang-pasangan. Ini konsisten dengan konsep biologi moden. 2 individu jantan dan betina sudah cukup untuk memastikan kelangsungan spesies dalam situasi bencana besar. Ini menunjukkan pengurusan logistik yang sangat tersusun. Haiwan ditenang dan disusun kategori. Ruang diasingkan mengikut saiz dan jenis. Bekalan makanan disediakan. Ini semua menunjukkan kebijaksanaan dan perancangan ilahi. Bahtera Nabi Nuh bukan sekadar struktur kayu. Ia dilindungi dengan mukjizat. Jika air naik dan ombak setinggi gunung menghantam, bahtera tetap stabil dan tidak pecah. Dalam sains moden, gelombang terlalu besar boleh menghancurkan kapal biasa. Maka keteguhan bahtera Nabi Nuh bukan hanya pada binaan, tapi juga perlindungan Allah SWT. Kisah Nabi Nuh AS bukan sekadar tragedi. Ia adalah kisah ilmu, kejuruteraan, ketabahan dan petunjuk Allah SWT. Banjir besar dicatat dalam sejarah dan struktur kapal baginda menunjukkan teknologi mendahului zaman. Apa pandangan anda? Kasikan di komen dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video macam ni.